Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni aku nak buat satu video aku tukar exhaust. So mungkin aku berharap exhaust ni tak kuat lah. So aku nak tunjukkan kat korang proses aku tukar exhaust lah, dan rupa exhaust tu macam mana. Okay. So basically rupa exhaust tu macam ni. Okay. Dia rupa macam ala-ala Akrapovic lah. So kedai yang aku dapat tu ni, kedai ataupun Shopee. So nanti aku akan letakkan link kat bawah. So korang tengok exhaust dia macam mana. So berat dia, anggaran aku rasa macam lebih kurang 2 kilo. Lebih kurang lah 2 kilo. So dia punya build design dia, aku rasa dia punya welding dia okey lah, nampak. Dia punya kekemasan lain semua okey lah. So bunyi pun solid. Tapi dia punya silencer dia boleh nampak tembus lah. Mungkin kuat. Kita tengoklah macam mana. Kita try pasang. So lagi satu, aku ada kawan aku yang nak datang. Sekarang hujan, dia kena naik kereta. So tunggulah dia sampai. Okay. So aku ada exhaust lama aku punya link. Link tu macam ni lah. So dia sambungan untuk piping standard, yang mana dekat depan sana, dan dia sambungkan dengan muffler. So link ni dia akan duduk macam ni lah. Begitu. Dan pasang. So aku ada kira juga sebelum ni jarak benda ni dengan sini. So dia hampir similar dengan exhaust lama aku. Jadi aku berharap benda telinga ni boleh pasang terus kat sini lah. Tak perlu pakai clamp. Aku tak berapa minat sangat exhaust yang pakai clamp ni, sebab dia akan nampak kurang kemas. Kalau macam ni nampak kemas lah. Okay. So untuk nak buka exhaust ni dia tak banyak sangat. Ada skru kat sini satu, dengan skru kat sini bawah ni. Jadi agak mudah lah sebenarnya. Tapi berat dia hampir sama dengan berat original. Berharap dia punya tu sampailah kat telinga tu. Exhaust kopi ori. Alhamdulillah, akhirnya ngam-ngam. Ini pergi Bukit Kelawang. Bukit Kelawang? Main ride. Wow, lepas tu kau melepeh tak? Adalah juga sikit. Okay. So dia belum fitting lagi tu, aku tak pasang lagi. So tengok macam mana dia punya rupa. Lepas ni kita belanja exhaust, bunyi dia macam mana. So mari kita teruskan dengan pemasangan skru. Di sini kita belanja bunyi dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru tak mesin jahit. Baru tak mesin jahit. So nampak macam masih standard. Gitu. Dan itu yang kita nak. Nampak macam standard, bunyi pun tak kuat sangat. So mungkin kalau bunyi kuat sangat, dan boleh tukar silencer lain, betul tak? Silencer lain ke apa ke, kena ukur lah dia punya saiz tu, yang mana bersesuaian. So secara asasnya exhaust tu memang sesuai untuk
motor ni dia punya jarak dia, tapi disebabkan satu masalah aku pakai box. So box ni kalau boleh dia tak menghala ke box lah. Jadi box aku selamat lah dan tidak terbakar. So aku dah pasang box. Jadi dia duduk, angin dia tak pergi ke box lah. So aku akan tambah satu extender macam ni. Ni dulu aku pernah pakai kat exhaust lain. Jadi aku patahkan beli yang murah tu, yang Y15 apa semua tu. Aku patahkan, tebuk lubang lain jadi extender. So dia akan duduk kat sini lah. Dia akan turunkan ke bawah. Mungkin nampak buruk sikit, tapi mungkin ada kepakaran. Jadi ini je lah yang kita ada. Jadi kita akan pakai ni. Ini akan duduk kat sini. Ini akan duduk kat bawah. Aku letak kat belakang aku. Dia duduk di sini. Sebenarnya boleh mounting terus ke atas lah, tapi aku ada box. Aku masih nak menggunakan box. Nanti nak pakai box saya semula. So dah siap pasang. Okay, kau nampak tak kat situ? Ni buruk. Apa yang kita buat, kita akan bubuh protector. Oh, cantik. Oh, betul Mat. Oh, clean. Korang tengok perakhiran dia. Perakhiran dia nampak standard kan. Nampak macam exhaust daripada kilang awak. Memang ngam. Memang kena. Dia tidaklah menembak ke box. Dia nak saman ataupun bunyi kau rasa standard ke, bunyi kau tak standard ke. Kalau dia nak saman, dia akan saman. Betul? Dia ikut Bukan ikut budi bicara, betul? Dia ikut mood polis tu. Dia ikut mood polis. Kalau dia baik, dia baik. Kalau dia tak baik, kena lah. Ada apa pesanan-pesanan? Right safe. So kita orang dah tukar exhaust. Tapi aku lebih kepada suka bukan bunyi lah. Aku lebih suka daripada rupa, bukannya bunyi. Mungkin aku akan tukar silencer yang lebih senyap sikit. Kena ukur dulu saiz dia. Jadi overall sangat memuaskan. So dia tak kacau box, angin dia tak tembak box. Okey, ni salah satu sebab aku tukar exhaust jugalah. Bukan saja saya suka lah. Sebab aku pakai side box. Kalau aku pakai exhaust original pun, still dia punya haba panas tu akan tembak dekat box. Jadi bila pakai exhaust ni dia lebih panjang daripada box. So angin keluar tu lepas box. Box kat sini, dia kat sini. So angin tu tak kena pada box. Jadi itulah alasan paling kukuh lah aku rasa untuk aku tukar. Kalau tak, better pakai exhaust original lah. Cuma exhaust original ni aku perasan dia punya range kilometer. Biasa kalau aku pakai macam exhaust yang open sikit ni, dia punya range tu boleh dapat dalam 33 hingga 40 km per liter. Bila pakai exhaust original, aku dapat 22 km per liter macam tu. Bacaan dia lah, mungkin daripada sudut aku throttle lebih ke, cara pembawakan ke. Tapi memang aku perasan sebelum ni pun aku ada pakai exhaust Yoshimura. Untuk aku lalik Serdang ke Seremban hari-hari, Yoshimura tu aku dapat isi minyak RM33. Ini ukuran yang minyak sebelum pertukaran lah. RM33. Aku dapat 3 hari ataupun 4 hari bulan alik. Bila aku pakai exhaust standard 2 hari je. So ibarat sehari RM10. Macam tu.
Cuma kalau pakai exhaust ni dia kurang berat ke, aku tak tahu dia punya back pressure dia macam mana ke, menyebabkan motor tu berusaha nak keluarkan angin tu susah. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kalau kau pun kau rasa ada perasan tak kau pakai exhaust standard dengan exhaust Kurang sebab kau tak pulang jauh kan. Macam aku hari-hari naik highway lebih faham lah benda tu, sebab minyak ni perkara yang penting bila kau jalan jauh kan. Kau nak minyak kau jimat, kau nak minyak kau saving ke apa semua, benda sama, saving jimat sama lah. Tapi satu bahasa satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Tapi aku perasan benda tu lah selama ulang-alik selama 7 tahun ni, memang nampak lah perbezaan dia. Untuk motor ni saja aku dah ulang-alik ni lebih kurang dalam 4 tahun. Jadi 4 tahun, 5 tahun lah. Kita pun dah 91,000. Jadi aku dah perasan penggunaan minyak aku macam mana kan. Jadi bila aku pakai exhaust jadi minyak jimat. Bila aku pakai exhaust original, minyak dia parah sikit lah. Kat exhaust original tu minyak dia lepas banyak. Bukan minyak lepas, minyak guna banyak sebab dia nak pergi tu tak boleh, angin tak keluar. Mungkin kita tak tahu engineer buat macam mana kan. Jadi Malaysia punya government ke apa ke, Euro 5 betul-betul Euro 5, standard Euro 5 tapi benda tu sebenarnya lagi parat minyak lah. Walaupun kau bawa dalam mod yang eco, still juga tak memberi bantuan lah. Jadi sampai sini saja video kita malam ni. Lepas ni kita minum. Bukan mabuk Pergi kedai mamak. Begitulah lupa je.